yang mungkin paling you nak ceritakan kepada rakyat Malaysia dalam pengalaman dalam JSF kali ini? Kalau sebelum ni kita semua melihat media sosial berkenaan dengan Israel. Tapi Allah bagi kita untuk lihat depan mata. Sesungguhnya mereka benar-benar satu negara haram yang betul-betul jahat, brutal dan sangat-sangat cruel. Di mana kita orang punya boat bila nak hantar mission tu, humanitarian mission, kita orang di-intercept. Sebelum intercept tu kita kena water cannon. Water cannon tu air meriam air dan menyebabkan kita punya kapal tu bergegar, dan kapal kami ni adalah kapal kecil sebenarnya. Jadi dia macam nak masuk balik ke dalam air, dan ketika itu kita punya kapten bersemangat. Dia siap kira lagi berapa jauh jarak kita ke Gaza, dan kami sebenarnya nak pecut untuk terus pergi ke Gaza. Dan mereka teruskan juga untuk memberikan water cannon yang sangat banyak kali, sehinggalah kami tak ingat pukul berapa sampai kita punya kapal itu di-intercept mungkin dalam pukul 1 hingga pukul 2 pagi, dan kami diarahkan semua untuk berada di atas kapal lebih kurang 7-8 jam berpanas semua di atas kapal. Dan apabila sampai di darat, keadaan di kapal dan di darat sangat berbeza, di mana tentera mereka memang sangat jahat, sangat kejam. Kami diikat tangan bukan di depan tapi dekat belakang entah berapa jam, dan last kami minum juga makan pada 1 Oktober. Dan selepas itu kita tidak dapat lagi minum dan juga makan. Dibandingkan cerita mungkin Hazwan Helmi bersambung lepas ini, di dalam penjara itu sendiri kami dah rasa macam mungkin kita orang ni mati disebabkan tak ada air. Dan bila kita minta, saya bercakap dengan judges, bagi kami sangat-sangat dehydrated dan mereka ignore sahaja, dan kami tidak ada pilihan, kami minum air tandas. Yang paling saya tak boleh nak lupakan dan saya tak sabar nak kongsikan dengan rakyat Malaysia apa yang mereka katakan, sebab semasa sebelum kita dimasukkan dalam penjara teroris, dia ada beberapa section, dan section terakhir sebelum kami ditangkap, waktu tu saya seorang-seorang ditangkap dan sebelum di blindfold, dia tanya satu soalan ni. Dia kata, kenapa kamu nak pergi Gaza? Saya pun jawablah, sebab nak memberi bantuan. Dia kata, kau nak bagi bantuan apa? Bantuan makanan. Dan dia cakap, kau buat apa datang ramai-ramai sini nak bagi makanan? Lepas tu saya cakap, to educate the world. Selepas dia dengar perkataan tu, dia dengan pandangan yang sangat sinis, dia kata, welcome to jail. Dan itu yang membuatkan saya rasa, adakah disebabkan kita nak memberi bantuan kepada orang yang memerlukan makanan, mengakibatkan kami terpaksa pergi ke penjara? Dan itulah gambaran sebenarnya rakyat Palestin tengah harungi sekarang ini. Mereka tidak ada dosa, mereka tidak ada salah, tapi masuk penjara, dibunuh. Dan benda ini dunia perlu tahu sebenarnya. Betul. Okey, tapi kan Hazwani, bila you dengan kakak you sekarang bersama-sama dalam misi Gaza kali ini, nampak gayanya macam you ada kelebihan. Maksudnya kekuatan ni ada dekat sebelah. Cerita sikit, bila dalam situasi live malam tu saya tengok dua-dua dah macam nak mabuk laut, tak mabuk laut dan sebagainya. Macam mana pada masa tu? Sebab saya rasa dalam sejarah hidup saudari-saudari sekalian, saya tak rasa mungkin ada pengalaman yang sedahsyat itu. Cerita sikit pengalaman sebagai adik-beradik pada malam tu. Oh, Masya Allah. Waktu tu sebenarnya kami ni kalau ikutkan sepatutnya insiden dia banyak kali untuk terpisah. Tapi sebab benda yang paling kami risau sebenarnya adalah kami doa, ya Allah biarlah kami adik-beradik bersama supaya apa, aurat kami terpelihara. At least apa-apa kita akan jaga each other. Dan bila situasi sebelum interception tu berlaku, banyak kali mereka dah intercept kita punya radio. Dan paling saya tak boleh lupa adalah satu lagu ni yang mereka pasang sebelum di kapal kami sebelum ni, Johnny M kena karang, adalah tajuk lirik ayat tu, dia kata many more will have to suffer, many more will have to die, don't ask me why. So mereka sebenarnya sahaja nak menakut-nakutkan kita, tapi kita tak takut sebab apa? Syukurnya sebab kita punya delegasi daripada Colombia semua kuat semangat, satu dunia tu semangat sebenarnya. Dan saya syukur juga bila ada adik-beradik ni sedikit sebanyak memberi kekuatan, walaupun kita tahu ibu bapa kita mesti risau sebenarnya. Okey, Eliza? Okey, sebenarnya tak tahulah, ini dengan izin Allah ada benda yang kita kena syukuri, di mana memang mereka untuk wanita kan, dia tak bagi pakai hijab, ada yang kena tarik rambut, macam-macam lah kita dengar cerita daripada sahabat-sahabat kita. Mungkin rezeki masing-masing, di mana bila turn kami, Allah pelihara, kami cakap hijab Muslim is a must and we never not to wear this hijab. Lepas tu dia memang cakap no, memang dia tak peduli. Sebenarnya tentera perempuan ni lagi dahsyat. Oh, lagi kejam? Lagi kejam, lagi dahsyat. Dan nasib baik ada tentera lelaki. Lepas tu dia tanya what happened. Dia cakap, I'm Muslim, I need to pray. Dia cakap, saya cakap kat dia orang. Lepas tu dia pun macam okey, faham. Dan Alhamdulillah, saya adik-beradik, Alhamdulillah kami dapat pakai hijab.
Dan kemudian kita fight lagi lah sebab dia tak faham tentang kita kan pakai banyak layer kan, banyak lapisan. Dan tentera perempuan tu memang Astaghfirullahalazim, tak tahu nak cakap lah mereka. Tapi sebenarnya ada satu petang bila kami dah masuk dalam jail, waktu tu semua orang dah macam penat sangat. Saya seorang, adik saya di jail lain, saya di jail lain. Saya terpisah? Time tu first time. Sengaja pisahkan. Dan satu petang tu saya nak solat jamak takhir. Sebab kita pun tak tahu pukul berapa, jam tak ada semua. Dan waktu tu Allah bagi satu perasaan yang memang tak tahu, pecah hatinya, sayu hati ni. Cakap, ya Allah, kami baru rasa secebis je daripada apa orang Gaza rasa. Kami baru tak minum 2 hari, kami rasa macam nak mati dah. Kami baru 2 hari, 3 hari tak makan, kami rasa macam ya Allah tak mampu nak jalan dah. Macam mana orang Gaza yang lalui lagi brutal, lagi dahsyat, ya Allah. Ya Allah, bantulah mereka. Itu buat saya sedih. Lepas tu waktu tu mungkin orang-orang daripada negara-negara lain terperasan tau. Dia kata, are you okay? Cakap, I'm okay but I'm thinking of Gaza. Keadaan dia macam mana? Lepas tu seorang-seorang duduk dekat pintu menangis. Cakap, kenapa? Kamu kenapa menangis ni? Saya pun fikir kenapa orang Gaza, kita sikit lagi sebab waktu tu penjara tu dah dekat-dekat dengan Gaza kan. Dan kemudian ada seorang lagi menangis sebab apa? Dia kata, kesian tentera Israel ni. Budak-budak muda tapi dia dah jadi penjahat sebab dia dah brainstorm daripada kecil lagi. So akhirnya brainwash, masya-Allah. Brainwash tentera-tentera daripada kecil. Jadi kat situ kita rasa masya-Allah, walaupun mereka ada yang Muslim, ada yang non-Muslim, tapi perjuangan untuk kemanusiaan ini adalah bersama. Dan mereka ada umur 78 tahun. Ui. Dengan broken leg lagi. Dalam penjara saya, 78 tahun, broken leg dengan segala macam ubat. Lepas tu cakap, we will return back. Dia yang semangat lagi, dah umur 80 tahun. Jadi kita yang sebagai anak muda kena lagi bersemangat. Orang tua pun mereka tidak pernah putus asa, apatah lagi kita, insyaAllah. Sebelum tu lupa nak bagi tahu betapa kejamnya orang Israel ni. Sebab dalam delegasi kita ni, saya terkejut rupanya ramai yang ada masalah sakit kronik. Ada yang sakit jantung, usia baru muda lagi tapi ada sakit jantung. So satu hari tu dia minta kepada tentera tu, kata boleh tak saya nak dapat ubat sebab ubat kami semua kena buang tanpa minta izin kami pun. Lepas tu dia kata, kau mati tak lagi? Kalau kau tak mati, tak ada masalah. Wow. Okey. Tapi kan saya rasa Heliza tak tahu, Hazwani pergi tak? Pernah pergi Gaza tak sebelum ni? 2019. Pernah pergi. Okey, dua-dua dah pernah pergi Gaza melalui jalan darat dan sebagainya. Kenapa nak kena ikut misi ni melalui jalan laut pula? Okey. Orang Gaza pada tahun 2012 pernah bercakap, kesian kamu diuji, saya lah cakap kan, kesian kamu diuji seperti ini, kamu tidak ada ibu, tidak ada ayah, seluruh ahli keluarga kamu dah hancur, kesian kamu diuji seperti ini. Lalu mereka berkata, tolong jangan kasihankan kami. Kami diuji seperti ini supaya kami beringat hari akhirat itu adalah benar. Dan mereka selalu berkata kepada kami juga, berulang-ulang kali, insya-Allah mudah-mudahan kita sama-sama dapat solat di Masjidil Aqsa sama-sama. Jadi kita dah cuba dengan segala upaya dalam 2 tahun ini, doa kita pun dah share dan sebagainya kan, tapi kita rasa kita belum cukup maksimum lagi. Jadi jalan darat kita dah cuba, jalan udara hantar dengan drop pun tak jalan juga. So kita cuba lagi usaha yang lain melalui jalan laut.